Kita tuduh secara verbal membuli arwah adalah A, B, C, D, E. Berlima. A memberi keterangan hari ini dan semalam. Maknanya 2 hari. Telah selesai hari ini. And disebabkan diorang di bawah umur, kita tak dapat detail. Kita orang luar puaslah mengintai. So apa yang sedikit-sedikit info yang kita dapat itu adalah sebegini. A, kawan baik arwah. Maknanya A sama-sama form 1. Sama-sama 13 tahun. Oh, ingatkan yang bully dia senior je. A hilang duit. A satu dom, maknanya dalam dom yang 12 orang tu, A is one of them. Senior panggil arwah pergi ke dom lain, agaknya itulah MA. Kemudian arwah balik ke dom, menangis, kata dia tak curi. A kata tak ada ahli dom yang 11 orang tu yang comfort her. Diorang semua just, well, maybe tengok saja. So arwah pergi bilik air. And then A dah tak tahu apa jadi sebab A lepas itu tidur. Jumpa arwah di bawah pukul 3 pagi. Saksi ke-8 kata A ada di situ dan dia adalah salah seorang yang mengangkat arwah. Mula-mula 3 student angkat, kemudian disebabkan berat, saksi 8 angkat dengan 2 lagi student. So, yang sangat concern, yang sangat curious. Concern ni dah tak boleh nak kata concern dah. Arwah pun dah pergi bantuan ke mak dia pun ada tabung yang dianjurkan. Tapi curious ini sangat tinggi. I rasa you all pun sama nak tahu. Bila pula A turun? Siapa panggil A? Di mana A ketika itu? Dia kata dia dah tidur. Jatuh pukul 3 pagi. Macam mana A boleh ada kat bawah? Wah, cepat. Macam mana of all students, tingkat 1 ada, tingkat 2 ada, student tingkat 3 yang datang. And siapakah yang 4 lagi tu? Adakah? Soalan ni I pernah tanya dalam video lepas, kita masih belum dapat jawapan. Total 5 pelajar who were there masa tolong angkat arwah, tolong cuci darah dekat lantai, dekat longkang semua tu. Siapakah kelima-lima ni? Adakah A, B, C, D, E? Kalau A, B, C, D, E, they are not from the same dorm, isn't it? A, B, C, D, E ni daripada different dorms, right? Pukul berapakah A dapat panggilan penting itu untuk turun dan berada di bawah? Ataukah A memang somewhere there tak tidur? I rasa I tak mendahului mahkamah, right? Aku tak kuasa nak kena saman.